ulama hadis dengan ulama fiqh kan selain cakap pasal hukum. Dia secara ringkas ulama hadis dia ada hak khusus, nama dia khusus hadis saja. Hak ni dia tidak tumpu kepada fiqh. Kalau dari segi fiqh nak banding dengan ulama hadis hak lagu ni, lebih baik kita rujuk kepada ulama fiqh lah. Sebab ulama fiqh tu hak umumnya dia tahu juga hadis ke apa tu. Tetapi ada juga ulama hadis, dia bukan hadis saja, dia tahu juga fiqh dia gapo ni. Kalau lagu tu molek hak hadis lah. Sebab dia lebih banyak tahu hadis nak banding dengan hak fiqh tu. Kadang-kadang ulama fiqh ni pun dia ada kelemahan juga dari segi hadis. Hadis-hadis dhaif dia pakai kadang-kadang. Itu tak apa sedapnya. Jadi lebih molek kita buat rujukannya iaitu fuqaha muhaddithin orang panggil. Dia juga faqih, dia juga muhaddis. Jangan sasa. Kalau sasa tu kurang molek lah. Faqih saja ke atau muhaddis saja ke? Sebab kalau muhaddis saja, dia lebih tumpu kepada sanad, dia lebih tumpu pada benda-benda gitu ya. Dia tak tengok dah dari segi masalah pengajaran hadis tu, dia tidak tumpu ke situ. Sebab nak cara kepada sanad saja tu pun habis hayat dah. Jadi kita kena pilih gitulah. Hak moleknya yang ada dua, seperti imam-imam mazhab pak tu dah ramai lagi orang lain tu, itu termasuk dalam fuqaha muhaddithin. Jangan kita anggap macam Imam Syafi'i kalau kita kata dia tu faqih saja. Dah dia hebat juga dari segi hadisnya. Dan dari segi kaedah hadis tu dia pakai supaya orang lain juga. Hak lagu tu kita kena terima.